bidang kuasa Menteri Kewangan yang boleh menetapkan itu. It is accorded to the Ministry of Finance that he has the power to decide on the percent, the rate of GST. Itu kalau dilulus di Parlimen, itulah yang akan berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan, sekarang saya ingin kerana definisi GST ini akan disebut lagi barangkali oleh pembentang yang kedua secara teknikalnya, tetapi mari saya juga menambah sebelum saya kupaskan tentang lebih kurang 13 isu dan kesannya kepada pengguna dan rakyat. Ialah mereka juga mengatakan bahawa bekalan barangan dan perkhidmatan tertentu akan diletak sebagai zero rated GST. Ya, artinya kosong. Kerana ini adalah memberi keutamaan kepada barangan-barangan asas, makanan, perkhidmatan asas, itu dia panggil zero rated. Ya. Jadi dia kata ini adalah menjaga mereka yang berpendapatan rendah dan rakyat miskin. Teorinya on papernya begitulah, ya, bahawa GST tidak akan menindas rakyat kerana ada benda-benda yang dipanggil GST zero rated, artinya 0%, tidak dikenakan. Dan sepatutnya harga itu tidak naik. Baik, kalau itulah lebih kurang kata frameworknya GST ini, maka saya ingin terus kepada implikasi yang telah saya senaraikan. Jadi dengan itu saya minta tuan-tuan cuba lihat pada muka surat 3, kerana saya diberikan dekat 10 suku. Jadi dengan itu saya ingin membaca dan tuan-tuan tolong semak muka surat 3, isu dan implikasi GST. Setelah pelaksanaan terpaksa ditangguh dari 1 Januari 2007 sehingga sekarang, ternyata ada perkara yang tidak beres. Kerajaan wajib tahu dan yakin bahawa pelaksanaannya nanti tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat. Dengan syarat Malaysia merupakan negara yang berpendapatan tinggi, GST mungkin nampak wajar kalau kita negara yang per capita income kita tinggi. Secara teori, ia juga, iaitu GST dilihat menutup lubang kesempatan mereka yang cuba menghindari dari membayar cukai. Di negara Skandinavia, implementasi GST secara berkesan telah membawa kepada manfaat sosial dalam pendidikan, khidmat kesihatan, pengangkutan, pemeliharaan kanak-kanak, ya, child care. Jadi ini catatan awal yang saya nak sebut bahawa ada prasyarat-prasyarat kalau betul-betul GST ini nak laksanakan dengan efektif dan mencapai apa yang didakwa. Namun terdapat beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks Malaysia pada waktu ini. Kami huraikan seperti berikut. Pertama, ini isunya dan kesan berakyat dan pengguna. Soal pertama, apakah memperkenalkan GST atau apa cukai untuk menambah apa saja cukai untuk menambah hasil perbendaharaan tidak akan menambah bebanan ke atas rakyat? Pada hakikatnya tiada cukai yang tidak membebankan. Jadi saya punya awal-awal saya terfikir adalah satu gimmick untuk mengatakan tidak cukai kita tidak membebankan. There's no such thing. Every tax is a burden. Tinggal lagi kewajipan kita membebani atau menanggung beban atau tidak. Itu saja. Jadi jangan ada menteri mengatakan tidak cukai kita tidak membebankan. That is wrong. So itu yang pertama. So GST atau apa nama saja pun cukai tetap membebankan. Pertama. Yang kedua, pelaksanaan GST jika tidak diawasi dengan ketat akan diperalat dan dimanipulasikan oleh pengeluar, pengedar dan peruncing untuk menipu. Dan akhirnya kita ada profiteering. Nah, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi dan Kepenggunaan mengatakan bahawa tahun ini mereka akan cuba buat pembacaan pertama. Barangkali Dato' Mahfuz akan dan juga Cikgu Huda dan beberapa ahli parlimen akan terpaksa bersedia. Mereka membuat first reading tentang dipanggil Anti-Profiteering Act. Untuk menjawab ini, dia kata kita akan ada itu. Tapi saya tidak tahu, bila saya dan Saudara Yusof dalam ahli Majlis Pengguna Kebangsaan, kita masih lagi lihat kabur ini soal bagaimana Anti-Profiteering Act ini nak dilaksanakan. Dulu dia panggil Anti-Competition Act atau dia panggil Competition Act. Sekarang dia tukar jadi Anti-Profiteering Act.
Di sinilah kita meletakkan satu lagi penanda aras kepada KPI Perdana Menteri, kerana dia juga adalah Menteri Kewangan. Idea dan pelaksanaan GST kini menjadi tanggungjawab mutlak beliau. Jadi itu yang pertama, saya mengatakan sejauh mana GST ini ada mekanisme untuk kawal supaya jangan ada profiteering. Yang ketiga, tambahan hasil cukai daripada GST akan hanya memanfaatkan pembayar cukai dan rakyat jelata jika dibelanjakan dengan berhemat. Setakat ini, rekod pencegahan pembaziran dan penggunaan berhemat tabungan negara oleh sektor awam belum cukup meyakinkan. Dalam ketidakpastian inilah, pihak kerajaan nampaknya terpaksa membuka ruang untuk pihak masyarakat awam dan swasta serta persendirian berpartisipasi untuk memberi maklum balas mengenai pelaksanaan GST. Untuk ini, pihak kerajaan telah mengumumkan penubuhan panel penyebaran sistem percukaian terpaksa Akta Cukai Pendapatan 1967 yang dianggotai oleh 8 orang, 3 orang dari sektor awam dan 5 dari sektor swasta. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan dari bahagian cukai dikatakan mengkongsikan. Saya tidak tahu berapa sidang, apakah sudah ada report daripada panel itu. Tapi kita mencadangkan bukan panel ini saja diwujudkan, kita mencadangkan di Parlimen kena ada satu komiti yang bebas. Ini dilakukan di Kanada, ini dilakukan di Belgium, ini juga dilakukan di UK. Ya, ada dipanggil Parliamentarian Committee untuk mengawasi tentang reform, tax reform. Tapi di Malaysia kita tidak ada, kita ada yang ini saja. Yang keempat, selanjutnya, isu yang berbangkit lagi ialah sejauh mana pendapatan individu atau syarikat dapat disimpan bila cukai pendapatan dikurangkan dalam rejim pencukaian GST. Yang menjadi kekhawatiran lagi ialah bila syarikat mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan dan perkhidmatan akibat pengumuman awal ini, seperti yang berlaku di beberapa negara. Kini syarikat menunggu pengumuman selanjutnya untuk bersiap memohon lesen mengutip GST dari para pembekal, pengeluar, pemborong, peruncit serta pengguna. Ini berlaku, sudah hampir berlaku di India. India sedang nak kaji semula. Singapura ada efeknya pada tahun 1994, dia perkenalkan GST, mendadak naik. Kemudian bila dia kata dia menurun balik kos barangan perkhidmatan, tak sempat, pendapatan rakyat tak sempat menampung itu, artinya efek kenaikan harga mendadak itu tidak dapat ditanggung oleh rakyat. Dia kata dia jump, kemudian dia stabilize. Ketika dia nak stabilize, pendapatan rakyat masa itu tidak setinggi yang diharapkan. Akhirnya bebanan itu berpanjangan. Yang kelima, jika dilihat dari sudut percukaian GST berdasarkan kepenggunaan, nampak semacam lebih adil. Ini adalah kerana ada beberapa kategori dalam masyarakat yang tidak membayar, terutama dia punya ejen, tidak membayar cukai. Tuan-tuan dan puan, kita ada 15% saja tenaga pekerja di Malaysia yang membayar cukai. 15% saja di negara ini yang mesti bayar cukai, kerana threshold dia, dia telah sampai threshold itu, dia kena bayar cukai. Jadi, namun persoalannya yang lain juga ialah bagaimana pihak kerajaan hendak mewujudkan mekanisme yang lebih mudah bila GST dilaksanakan. Sistem GST ini mempunyai mekanisme pengiraan yang rumit jika para pengusaha tidak memahaminya dengan baik. Sehingga ini sangat sedikit pengusaha, terutama peniaga kecil dan sederhana, memahami implikasi dan cara mengendali perniagaan mereka berdasarkan sistem GST. Jika sistem GST seperti Eropah dilaksanakan di Malaysia, matlamat yang hendak dicapai tidak akan berhasil. Konsep terpenting ialah mudah dan lancar. Eropah sendiri, beberapa negara dalam EU yang sudah mulai membahaskan kerana dia sangat kompleks dan merumitkan, dan akhirnya kos perniagaan naik lebih daripada yang biasa. Kalau Eropah dengan segala kepakarannya, dengan segala kemodenan pengurusannya tak boleh cope up, you boleh bayangkan kalau ianya dibuat di Malaysia dengan sistem yang begitu. Lantaran itu, pelbagai pihak menyifatkan penangguhan pelaksanaan GST sebagai wajar bagi memastikan tahap kesediaan masyarakat perniagaan negara ini menghadapi amalan itu. Masa lebih panjang diperlukan bagi golongan sasar membuat persediaan dan memahami konsep sebenar GST
serta kesannya terhadap bidang yang diceburi. Kerajaan akhirnya mengakui penangguhan perlu untuk memberi ruang kepada kerajaan memaskini prosedur dan tindakan yang perlu diambil seiring pelaksanaan GST, manakala syarikat mempunyai masa untuk melengkapkan persiapan seperti menunaikan sistem terbaik dari segi penyimpanan resit dan sebagainya. Bagi perniagaan bersaiz besar, sistem penyimpanan pelbagai dokumen dan resit mungkin perlu diuruskan pihak profesional kerana banyak yang perlu dikendalikan. Dan ini adalah satu ini. Jadi bila dia buat begitu, artinya akan ada kos. Ada kos kepada syarikat. Dan kos tu, bila saya kata kos kepada syarikat, tuan-tuan dan puan-puan selalu mesti ingat, kos itu akhirnya dipindah kepada pengguna. Yang keenam,